Saya nak sains komputer, nak ambil pradip apa? Ini soalan berkaitan dengan pradiploma dan saya nak kongsikan kepada anda bagaimana untuk anda tentukan bidang apa, program apa pradiploma yang perlu anda ambil sekiranya anda berminat dalam satu-satu program diploma. So, kongsikan video ini kepada adik-adik kita yang mungkin berminat dalam program pradiploma UiTM dan tolong kongsikan pandangan anda juga di ruangan komen. Apakah program yang mungkin menjadi satu pilihan dan perlu adik-adik kita pilih untuk masa depan mereka. Untuk maklumat anda, program Pradiploma UiTM sudah membuka permohonan dan anda boleh pilih 5 program di dalam Pradiploma. Selepas 5 program ini, anda boleh pilih 81 program diploma sekiranya anda layak untuk program-program di Pradiploma. So ada 5 program Pradiploma: Pradiploma Sains, Perdagangan, Agroteknologi, Pengajian Islam dan juga Sains aliran STEM C dan juga Sastra. Dan untuk maklumat anda, sekiranya anda bagi menjawab soalan ini, kalau anda minat Diploma Sains Komputer, syaratnya adalah anda pergi ke syarat kemasukan Diploma Sains Komputer. Tengok dekat situ syarat kelayakan, di mana dia dalam syarat kelayakan itu anda perlu ambil program Pradiploma Sains. Itu adalah tips dia. So, kalau anda minat diploma statistik, anda minat diploma matematik, anda berminat diploma engineering dan sebagainya, tolong tengok syarat kemasukan program diploma itu dan cari dekat bahagian syarat kemasukan Pradiploma. Pradiploma bidang apa yang perlu anda ambil dalam Pradiploma nanti. So, semoga dapat menjawab persoalan anda dan tolonglah bantu saya tuan-tuan dan puan supaya adik-adik kita yang bertanya ni, of course, confirm dia nak sambung belajar. Mungkin tak dapat nak sambung belajar di peringkat diploma, mungkin resultnya tidak berapa memenuhi syarat untuk masuk diploma. Ada satu inisiatif pada UiTM iaitu program Pradiploma UiTM. Dekat sinilah mereka akan tunjukkan, buktikan untuk mereka boleh layak masuk ke diploma, di mana Pradiploma hanya 6 bulan sahaja.